Tahukah anda perbezaan antara pembelajaran zaman dahulu dan juga zaman kini? Pada suatu ketika dahulu, pembelajaran berlaku dalam suasana yang sangat berbeza berbanding hari ini. Zaman dahulu, proses pembelajaran lebih berpusatkan guru. Guru menjadi sumber utama ilmu, manakala murid hanya mendengar, mencatat dan menghafal. Buku teks dan papan hitam akan menjadi alat utama di dalam kelas. Teknologi hampir tidak digunakan, malah akses kepada maklumat juga terhad. Selain itu, pendekatan pembelajaran zaman dahulu lebih bersifat satu hala. Murid kurang diberi peluang untuk bertanya atau menyuarakan pendapat. Penekanan juga lebih kepada peperiksaan dan pencapaian akademik semata-mata. Namun begitu, pembelajaran zaman dahulu tetap mempunyai kelebihan tersendiri. Disiplin pelajar lebih tinggi, rasa hormat terhadap guru sangat kuat dan hubungan antara guru dan murid lebih rapat serta berlandaskan nilai dan adab. Berbeza pula dengan zaman kini. Pembelajaran zaman kini menjadi lebih moden dan fleksibel. Teknologi seperti komputer, internet dan aplikasi digital memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Murid kini boleh mengakses maklumat hanya di hujung jari. Tambahan pula, pendekatan pembelajaran kini lebih berpusatkan murid. Murid digalakkan untuk berfikir secara kritis, berkomunikasi dan terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran seperti pembincangan, pembentangan dan kerja berkumpulan. Bukan itu sahaja, pembelajaran zaman kini juga lebih kreatif dan interaktif. Penggunaan video, animasi dan permainan pendidikan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Kaedah pembelajaran zaman dulu, pembelajaran lebih bersifat tradisional dengan penggunaan papan hitam, kapur dan buku teks. Kaedah pengajaran lebih berpusatkan guru dan kurang penggunaan teknologi. Kaedah pembelajaran satu hala, guru bercakap, murid hanya mendengar tanpa interaksi. Keterbatasan sumber rujukan hanya bergantung pada buku teks dan nota guru. Sikap disiplin dalam kelas, murid duduk barisan, fokus pada guru, kurang aktiviti kumpulan. Pentingnya hafalan dan tulisan tangan, murid menyalin nota dari papan hitam ke buku. Pembelajaran tradisional vs moden menekankan teori, kurang praktikal atau hands-on. Inilah pembelajaran tempo dulu. Pembelajaran pada masa kini mengalami perubahan yang ketara seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia globalisasi. Kaedah pembelajaran tidak lagi terhad kepada buku teks semata-mata, malah melibatkan penggunaan pelbagai teknologi digital. Pembelajaran pada zaman kini lebih moden dan interaktif. Tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada buku teks, tetapi menggunakan teknologi seperti internet, video dan aplikasi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran kini menekankan kemahiran berfikir, komunikasi dan bekerja kumpulan. Guru pula bertindak sebagai pembimbing yang membantu murid belajar secara kelas online menjadi salah satu kaedah pembelajaran utama pada masa kini. Murid boleh belajar di mana-mana sahaja menggunakan platform seperti Google Meet atau Zoom. Kelas online memudahkan perkongsian bahan, komunikasi antara guru dan murid serta menjimatkan masa. Kesimpulannya, pembelajaran pada masa kini semakin maju dengan penggunaan teknologi dan pelbagai kaedah yang lebih interaktif. Kelas online dan penggunaan digital memainkan peranan penting
dalam membantu murid memahami pelajaran dengan lebih berkesan. Perubahan ini menunjukkan bahawa pembelajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah sahaja, malah boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya kita pergi kepada pembincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan bagi subjek GPPP 1092 iaitu subjek pengantar pengajian pendidikan. Kami akan menjelaskan beberapa perkara seperti aspirasi pendidikan negara, peranan guru berjiwa pendidik dan juga implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nik Edinin Witra binti Nik Muhammad Nasri dari BM1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Kalihazati binti Darul Islam daripada unit BM1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Anin Bariah binti Nik Mansur dari unit Bahasa Melayu 1. Terlebih dahulu, izinkan saya membentangkan tentang aspirasi pendidikan negara yang menjadi tunjang utama dalam sistem pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara merujuk kepada hala tuju dan matlamat pendidikan dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Aspirasi ini penting bagi memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memiliki kemahiran, nilai serta jati diri yang kukuh untuk menghadapi cabaran global pada masa kini. Terdapat beberapa elemen utama dalam aspirasi pendidikan negara yang perlu diberi perhatian. Kita pergi kepada elemen yang pertama iaitu pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada keupayaan murid dalam menguasai ilmu dalam pelbagai bidang seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Dalam konteks ini, murid bukan sahaja perlu menghafal fakta, tetapi lebih penting untuk mereka perlu memahami serta mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, murid boleh menggunakan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah harian atau menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Oleh itu, penguasaan pengetahuan yang kukuh dapat melahirkan individu yang berilmu, berfikiran luas dan mampu bersaing di peringkat global. Pada elemen yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Murid bukan sahaja menerima maklumat, tetapi mampu menilai, menganalisis serta membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, dalam aktiviti perbincangan kumpulan, murid boleh berkongsi idea dan mencari penyelesaian terbaik secara bersama. Hal ini penting bagi melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Selain itu, kemahiran kepimpinan juga merupakan salah satu elemen penting dalam aspirasi pendidikan negara. Murid digalakkan untuk memimpin serta bekerjasama dalam kumpulan melalui berbagai aktiviti seperti pembentangan dan kerja kumpulan. Mereka juga perlu berani untuk menyuarakan pendapat serta bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Kemahiran ini penting bagi membentuk individu yang yakin diri, berdisiplin dan mampu menjadi pemimpin yang berkualiti pada masa hadapan. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Aspek ini merujuk kepada pembentukan sasiah dan akhlak dalam diri murid. Murid dididik untuk mempunyai nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain itu, pendidikan juga menekankan kepentingan pegangan agama dalam membentuk peribadi yang baik. Hal ini penting bagi melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia. Di samping itu, identiti nasional juga diberi penekanan. Murid perlu mempunyai semangat cintakan negara serta menghargai kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia.
Mereka juga perlu hidup dalam suasana harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum lain agama. Perkara ini penting untuk bagi memastikan perpaduan dalam kalangan masyarakat sentiasa terpelihara. Akhir sekali ialah kemahiran dua bahasa. Murid perlu menguasai kedua-dua bahasa utama iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa ini membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih berkesan serta meningkatkan keyakinan diri dalam pelbagai situasi. Selain itu, kemahiran dua bahasa ini juga penting untuk membuka peluang kepada murid di peringkat antarabangsa. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan peranan guru yang berjiwa pendidik. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, peranan utama seorang guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk sasiah seorang murid. Guru perlu menerapkan nilai murni seperti hormat menghormati, tanggungjawab dan disiplin dalam kehidupan seharian murid. Selain itu, guru juga perlulah menjadi contoh teladan kerana setiap tingkah laku guru akan diperhatikan dan juga ditiru oleh seorang murid. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi, rohani dan juga sosial. Seterusnya, guru berjiwa pendidik perlulah menyampaikan ilmu secara berkesan. Ini bermaksud guru perlu merancang pengajaran yang kreatif dan menarik mengikut tahap kebolehan murid. Penggunaan pelbagai kaedah seperti teknologi, permainan dan aktiviti interaktif dapat membantu meningkatkan kefahaman murid. Yang penting, guru bukan hanya memastikan seorang murid itu menghafal semata-mata, tetapi mereka perlulah benar-benar memahami serta berfikir secara kritis. Selain itu, seorang guru juga berperanan sebagai pembimbing kepada murid. Setiap murid mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Jadi, guru perlulah memberi perhatian kepada keperluan individu mereka. Guru perlu membantu murid yang lemah tanpa mengabaikan murid-murid yang cemerlang. Dalam masa yang sama, guru juga perlu menjadi pendengar yang baik dan menyokong murid dari segi emosi supaya mereka rasa selamat dan yakin dalam pembelajaran. Baiklah, akhir sekali, seorang guru yang berjiwa pendidik merupakan ejen perubahan dalam pendidikan. Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran diri agar selari dengan perkembangan semasa, khususnya dalam penggunaan teknologi masa kini. Selain itu, guru juga berperanan dalam membangunkan sekolah dan masyarakat. Dengan peranan ini, guru dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu bersaing pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita pergi kepada implikasi utama terhadap sistem pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah peningkatan kualiti pengajaran apabila guru memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Penggunaan platform interaktif dan bahan multimedia membolehkan penyampaian ilmu menjadi lebih menarik dan mudah difahami oleh murid. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan minat serta penglibatan murid dalam kelas. Selain itu ialah sistem pendidikan turut mengalami pengukuhan dari segi literasi digital dalam kalangan pelajar. Pendedahan kepada teknologi akan membantu murid menguasai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran ini amat penting untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar dan berkembang pesat. Di samping itu, aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan melalui pembelajaran yang lebih holistik. Sistem pendidikan tidak lagi hanya menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut menekankan pembangunan sasiah, emosi dan nilai murni dalam diri murid. Peranan guru berjiwa pendidik amat penting dalam membentuk individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, peranan guru dalam sistem pendidikan turut berubah menjadi pemudah cara yang membimbing murid untuk meneroka ilmu secara kendiri. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian murid agar menjadi insan yang beretika dan bertanggungjawab.
Kemudian, pemerkasaan sistem pendidikan Malaysia dapat dilihat melalui penggunaan teknologi digital yang membantu meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu serta memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti. Hal ini membolehkan murid dari pelbagai latar belakang mendapat akses kepada bahan pembelajaran yang sama sekaligus mendapatkan jurang pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan negara juga menjadi lebih relevan dengan keperluan semasa sekaligus melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat global. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha merealisasikan aspirasi ini. Antaranya ialah keperluan untuk melatih guru agar lebih mahir dalam penggunaan teknologi digital serta memastikan semua sekolah mempunyai kemudahan infrastruktur yang mencukupi seperti capaian internet dan peranti. Jika cabaran ini tidak ditangani dengan baik, ia boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan pendidikan digital dalam sistem pendidikan Malaysia. Kesimpulannya, penggunaan alat digital dalam pendidikan serta peranan guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan guru. Melalui pendekatan pengajaran yang kreatif dan interaktif, guru bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman murid, malah mampu membentuk sasiah nilai murni dalam diri mereka. Selain itu, sistem pendidikan Malaysia turut diperkasakan melalui integrasi teknologi yang menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan keperluan semasa. Walau bagaimanapun, cabaran seperti kemahiran guru dan kekangan infrastruktur perlu ditangani secara berkesan agar matlamat pendidikan dapat dicapai sepenuhnya. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat penting untuk memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang dan melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta berdaya saing di peringkat global. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.